Guys, PAS dah berhentikan kerjasama dengan Parti Bersatu. Apa dah jadi ni? PAS dan Bersatu kini secara rasminya menamatkan kerjasama politik yang telah terjalin sebelum ini. Sama ada ini berita baik ataupun berita buruk, itu bergantung kepada sudut pandangan masing-masing. Namun sebagai pemerhati dan pengulas politik, saya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan PAS itu sendiri. Saya yakin keputusan ini bukan dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Sudah tentu ia telah melalui pelbagai proses perbincangan, penelitian serta pertimbangan yang mendalam terhadap pelbagai faktor termasuk kelebihan dan kekurangan pada hala tuju perjuangan Parti PAS menjelang PRN serta PRU ke-16. Apabila keputusan telah dimuktamadkan oleh kepimpinan tertinggi Parti PAS, maka ia wajar dihormati oleh semua pihak. Dalam pada masa yang sama, saya berharap sahabat-sahabat kita semua dalam Bersatu, Parti Bersatu tidak melihat perkara ini sebagai alasan untuk kita bertikam lidah ataupun membuka ruang kepada perpecahan yang lebih besar lagi. Walaupun kerjasama politik telah dihentikan, hakikatnya masih terdapat banyak persamaan dalam matlamat perjuangan, khususnya dalam usaha menawarkan alternatif kepada rakyat serta mengekang dominasi Pakatan Harapan dan DAP dalam landscape politik negara kita ni. Bagi saya, musuh politik sebenar bukanlah sesama parti yang kita pernah bekerjasama sebelum ni, tetapi pihak yang membawa dasar dan pendekatan yang bertentangan dengan aspirasi majoriti rakyat Malaysia. Sebab itulah, ruang untuk persefahaman dan kerjasama dalam isu-isu tertentu tidak seharusnya ditutup sepenuhnya. Baik, secara peribadi, saya masih berpendapat bahawa jika suatu hari nanti akan wujud satu kesepakatan yang lebih besar melibatkan PAS, UMNO dan Bersatu mungkin atas dasar kepentingan agama, bangsa dan negara ini, maka gabungan tersebut saya lihat berpotensi menjadi satu kuasa politik yang sangat-sangat kuat. Dengan penyatuan kekuatan orang Melayu dan umat Islam, tidak mustahil landscape politik negara kita ni dapat diubah secara lebih signifikan. Apa-apa pun keputusan PAS telah pun dibuat, hormati. Kita kena hormati keputusan tersebut dengan lebih matang. Politik bukan saja soal emosi ataupun dendam, tetapi soal strategik, prinsip dan masa depan negara. Yang lebih penting, jangan sampai perbezaan strategi menyebabkan pihak yang berkongsi persamaan akhirnya menjadi musuh sesama sendiri.